Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Dengar jelas tak suara saya? Dengar. Alright. Okay. Semua dah ready ke? Dalam Dah, kelas cikgu. untuk belajar pada malam ni? Ready cikgu. Okay. Right. Okay. So, selamat datang ke kelas Teacher Diba. Okay. Hari ni kita akan belajar new topic. Tapi sebelum kita start, untuk masuk dengan lebih dalam, kita buat introduction sikit lah Okay, saya share screen dulu. Semua nampak ke slide yang saya share? Jelas cikgu nampak. Okay. So, nampak tak dekat screen ni ada apa tu? Ada kucing. Kedua-dua tu? Okay, kucing. Betul, Kucing Ifah. cantik. Okay, lagi sebelah kucing tu siapa? Baby. Okay, so apakah persamaan antara kedua-dua entiti ni? Siapa boleh cerita dekat teacher? Comel. Comel. Okay, betul? Dua-dua comel. Lagi? Dua-dua dilahirkan oleh ibu. Okay, bagus Hana. Okay, comel tu adalah Zahir Okay, so Hana dia cakap benda yang batin. Dia go deep. Okay, lagi? Okay, dilahirkan oleh ibu. Bagus. Lagi? Faham ada nak cerita? Apa? Lahir dalam perut. Salah tu Kita lahir kat luar. Okay, right. Okay. Kenapa saya tanya tentang persamaan kedua-dua entiti ni? Okay. Macam yang Hana dah jawab, dia dilahirkan oleh seorang ibu, betul? Dan itulah tajuk kita pada hari ini, persenyawaan dan kehamilan. Okay. Okay. Right. So mungkin semua tahulah kan, kalau ibu tu mengandung, lepas tu baby tu makin lama makin besar, lepas tu bila dah cukup masa dia lahir. Betul? Betul. Okay, tapi awak tahu tak proses untuk proses yang di dalam perut tu? Kita hari ni kita nak kupas tentang itulah, daripada macam mana terjadinya satu bayi dan juga proses-proses sebelum kelahiran. Okay, jadi itu yang kita nak cerita. Right, so awak boleh tengok dekat gambar rajah ni. Okay, siapa boleh bagi tahu apakah gambar rajah ini? Apa yang ada di situ? Yang ni ada dalam perut kita ke cikgu? Okay, dia bukan dalam perut kita Hana. Dia ada di dalam rahim kita, bukan. rahim wanita, okay? Jadi semua wanita, semua perempuan ada sistem reproduktif ni. Okay, jom kita tengok apa yang ada. Apa? Rahim ni dalam perut ada perut ibu ke? Dia bukan perut. Tapi Rahim dia sistem reproduktif kita. Perut tu dia sistem digestif. Itu kalau kita cakap bahasa Inggeris lah. Okay. Right. Faham semua? Faham cikgu. Faham. Alright. Okay, jom kita tengok apakah perkara-perkara yang terdapat dalam proses persenyawaan. Satu, memerlukan sperma. Sperma ni datang daripada siapa? Perempuan ke lelaki? Lelaki. Lelaki, betul Ifah. Pandai Ifah benda ni. Okay. Alright. So sperma ni dia akan berenang melalui apa? Melalui faraj wanita. Okay, dalam proses persetubuhan. Okay, ketika bersetubuh tu dia pun berenang melalui sampailah kat sini. Tiup falopio, betul. Dan dia akan jumpa apa ni? Ovum. Ya, dia akan jumpa ovum. Ovum ni dia bergerak daripada kita panggil ovari. Ovari ni rumah dia lah. Okay, ovum pun dia akan travel la. Lepas tu dia pun bertemu dengan sperma di sini. Okay, di mana? Tiup falopio. Betul. Okay, jadi apa yang kita panggil ni? Pertemuan tu kita panggil apa? Kalau lelaki bertemu wanita kita panggil dia dating, betul tak? Okay. Tapi bila dia dah bertemu ni, kita panggil dia nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum di tiup falopio dan membentuk zygote. Kita panggil dia zygote.
Okay? Right. So bila zygote ni dah terbentuk, bila dah ada persenyawaan terjadi di sini, dia pun akan travel together dekat sini dan menempel di dinding uterus. Dinding rahim kita. Okay. Dan apa pula kita panggil dia dekat sini? Ya. Kita panggil dia embrio. Okay? Okay, Oh. awak kena ingat ni sebab nanti saya akan tanya. Okay, so mula-mula sperma berenang, ovum jalan, and dia orang bertemu, bersenyawa di tube fallopian Membentuk menjadi zygote. zygote. Yes. Membentuk zygote, lepas tu dia pun pergi-pergi menempel di dinding uterus menjadi embrio. Embrio. Okay? Jelas? Okay, jelas. Okay, itu adalah introduction lah kalau kata. Pertemuan pertama. Okay. Dan selepas itu barulah kita masuk kepada perkembangan yang seterusnya. Okay. Right. Ya, cikgu. So, okay. Kita ada video ringkas. Cikgu nak kita tengok dululah. Menarik tak? Terkejut tak Menarik, tengok? cikgu. Menarik, cikgu. First time saya tahu. Kita rupanya daripada ikan. Okay. Okay, siapa tahu nama proses tadi tu? Proses perkembangan sel tadi. Ada dia sebut? Proses persenyawaan. Bukan, dia sebut tadi. Proses gastrolasi. Susah nak itu sebut, nama. cikgu. Ya, gastrolasi. Itu adalah proses perkembangan sel lah daripada satu sel menjadi banyak dan sebagainya. Okay? Right. So, kita pergi kepada slide seterusnya. Okay. Kan saya cakap saya nak tanya soalan tadi kan? Okay. Right. Siapa boleh jawab soalan nombor 1? Apakah 3 perkara yang terlibat dalam proses persenyawaan? Awak ingat balik gambar rajah tadi yang saya tunjuk tadi? Ada uterus lah dan sebagainya. Okay. Awak nyatakan 3 je benda. Embryo, fetus, zygote. Okay. Sperma, ovum, tube fallopian. Okay. Right. Betul. Okay, Hana menjawab 3 perkara yang terlibat dalam proses persenyawaan. Dan Faha pula dia jawab apa yang terjadi selepas itu. Okay? Tapi good try. Terima kasih. Right. Untuk soalan nombor 2. Persenyawaan berlaku apabila apa bertemu apa? Saya Sperma cikgu. jumpa Okay. ovum. Sperma. Min. Sperma dengan ovum. Sperma bertemu ovum. Okay, bagus. Right. Okay, untuk nombor 3, nyatakan secara ringkas proses persenyawaan. Cerita ringkas-ringkas je. First sekali berlaku proses persetubuhan di mana sperma berjumpa dengan ovum dekat tube fallopian. Okay, Lepas bagus. tu berlaku persenyawaan. Lepas tu yang membentuk zygote. Lepas tu diorang zygote tu pergi ke uterus. Menempel di uterus jadi embrio. Okay, bagus. Ada tak benda clap kat saya? Okay, kita tepuk tangan untuk Min. Maksudnya Min fokus. Bagus. Okay. So, right. Untuk subtopik seterusnya, awak terfikir tak macam mana embrio ataupun fetus dekat dalam perut, macam mana dia makan? Adakah dia tak perlu makan? Macam mana dia nak membesar kalau dia tak tali makan? pusat. Tali pusat. Okey, lagi? Ya ke? Melalui mak makan. Mak Makan makan. tu Okey, dapat. mak makan dia masuk melalui. Okey, bagus Ifah, kita tengok. Inilah 2 hero senyap yang kita tak tahu. Satu adalah tali pusat dan juga satu lagi plasenta. Okey, apa yang ibu makan, apa yang ibu minum dan sebagainya, dia akan masuk melalui dalam badan dan pergi ke dalam plasenta, seterusnya masuk melalui tali pusat. Okey? Itu secara roughly lah kita cakap. Okay. Kita ada lagi satu video, tapi video kali ni dia ada quiz dekat dalam. Jadi teacher nak awak semua fokus lah supaya kita boleh jawab quiz sama-sama. Boleh?
Boleh. Okey. Saya. Tali pusat umpama jambatan, menghantar oksigen dan nutrien kepada fetus dan membawa keluar bahan kumuhan kepada ibu. Apakah yang menghubungkan fetus dengan plasenta? C. Tali pusat. Tali pusat. Si. Tali pusat. Okey. Okey, betul. Wah. Plasenta umpama menara kawalan. Ia mengawal apa yang diterima oleh fetus, oksigen, nutrien, bahkan perlindungan daripada bahaya. Plasenta menapis bahaya. Plasenta juga tindak sebagai penapis, melindungi fetus daripada bahan berbahaya walaupun Okey. Antara yang berikut manakah merupakan fungsi plasenta? Menyerap gegaran ke? Mengangkut darah ke? Tempat pertukaran nutrien dan gas ke? B, betul ke Ataupun cikgu? apa? B, betul ke? B. Okey, kita tengok. Tengok. Betul, Faham. Good job, good job. tidak semua ancaman dapat disekat. Fetus tidak pernah bersendirian. Melalui tali pusat dan plasenta, Okey, antara berikut manakah bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran bagi melindungi fetus? Apa yang menyerap gegaran? Tali pusat saya rasa tak. Bendali, amnion, plasenta. Siapa nak cuba Plasenta jawab? bukan cikgu. Plasenta. Plasenta bukan. Okey. Bukan. Right. Jadi jawapannya? Amnion ke Anda nak bendali cuba? amnion ya? Amnion. Amnion. Kita cuba amnion. Try. Salah. Allah. Bendali jawapannya? amnion. Bendali. Bendali X sebagai cushion. Oh. Okey. fetus merasai setiap degupan jantung. Fetus mendapat nutrien, oksigen dan antibodi daripada apa ibunya melalui apa? B. Plasenta, B. tali pusat. Okey. So, Hana jawab fetus mendapat nutrien, oksigen dan antibodi daripada plasenta ibunya melalui tali pusat. Betul? Betul. 20 markah. Okay. Jantung dan hembusan nafas. Di manakah embrio akan membesar dan berkembang untuk menjadi fetus? Tali pusat memang salah lah. Itu bukan tempat untuk Amnion. membesar. Amnion. Okay, amnion Amnion. ni kalau dalam bahasa kita panggil kantung lah. Okay, betul. Betul. Daripada ibunya. Okay. So kita betul 4, salah 1. It's okay. Good try. Okay. Okay. Right, seterusnya kita pergi balik kepada kita punya ni. Okay. Ada lagi banyak lagi aktiviti, jangan risau. Sebab saya tak nak awak tidur. Banyak. Oh. Okay, kejap. Saya akan share dekat chat, dekat bahagian chat saya akan share link untuk slide saya. Jadi awak semua boleh padankan. Okay? Okay, cuba buka. Saya dah share. Dapat cikgu. Dapat. Okay. Jadi kita akan tengok dekat sini. Awak semua boleh cuba padankan bayi ataupun fetus itu di minggu keberapa dengan dia punya penerangan. Lepas tu nanti kita tengok sama ada betul ke ataupun salah ke. Boleh start ke cikgu? Boleh. Dah boleh start.
Saya bagi 3 minit lah untuk awak padankan. Okay? Siapa tu, ada masalah ke? Kenapa dia boleh makin kecil? Saya nak tarik. Awak gerakkan je. Ada tanda macam cross tu. Untuk gerakkan. Itu, maafkan saya cikgu. Okay, 2 lagi. Susah cikgu. Tak apa. Saya nak tengok awak boleh faham ke tak perkembangan manusia ni. Okay. Semua dah? Dah cikgu. Okay. Kita bagi clap sikit lah Clap. Okay. Right. So, kita tengok balik. Okay. Minggu 1 hingga 4. Tangan dan kaki mula terbentuk. Embrio mempunyai ekor kecil. Okey, yang ni betul. Awak tengok kat belakang ni, dia macam ekor kecil, betul tak? Kita punya Betul. spine lah. Tulang belakang basically. Ekor tulang belakang. Okey. So, yang ni betul. Okey, seterusnya. Minggu ke 7 hingga 9. Hidung, telinga dan jari akan kelihatan pada embrio. Okey. Dia quite tricky sebab 7 hingga 9 dengan 10 hingga 19 ni lebih kurang kan. Cuma dia mana satu yang dulu. Okay. Jadi yang ni baru nak pembentukan hidung, telinga dan jari, which is betul lagi. Good job, good job. Okay, seterusnya minggu 10 hingga 19. Semua dengar ke? Dengar Dengar cikgu. Okay. Right. Minggu 10 hingga 19, embrio kelihatan seperti bayi. Ia dipanggil fetus. Bila dia dah lebih membesar daripada embrio, dia menjadi fetus. Okay? Right. Itu adalah perkembangan seterusnya lah. Okay. Lepas tu, minggu 20 hingga ke 37, fetus semakin kelihatan seperti bayi. Yang ni kalau kita tengok kat sini, dia dah mula cukup sifat. Dia dah pembentukan dia dah cantik, mata terletak, jari pun dah cukup. Dia dah ada dah ada dia punya apa kita panggil tu? Bentuk ke cikgu? Yes, bentuk dia dah ada cukup 5 jari. Sebelum tu mungkin rapat-rapat. Okay. Dan akhir sekali minggu 35 ke 40, fetus telah lengkap kepala menuju ke cervix dan bersedia untuk kelahiran. Ni dah besar lah. Time ni memang ibu-ibu kita dah nak melahirkan lah. Okay? Right. Okay. Good job semua untuk aktiviti ni. Semua betul. Bagus. Okay. Tapi kita ada lagi satu aktiviti. Okay. Ingat balik tadi kan kita tengok video dan sebagainya. Jadi cikgu nak awak tulis dekat sini lah. Ataupun kita buat sama-sama. Boleh? Kali ni kita buat sama-sama. Boleh. Boleh cikgu. Right. Okay. Nombor 1. Nombor 1 ni apa? Siapa boleh jawab? Apa dia? Nombor 1. Dekat sini. Rasa siapa nak cuba tak? Bendali amnion. Amnion. Bendali. Amnion ke bendali amnion? Amnion. Okay, betul. Okay. Nombor 1 adalah amnion. Sorry. Okay.
Okay, nombor 2. Nombor 2, Fetus. fetus. Bayi. Fetus. Ya, betul. Obviously, it's fetus. Okay, so nombor 3. 3 kat sini. Bendalih. Bendalih. Dia mesti bendalih lah sebab dia nampak air-air tu kan. Kalau bahasa kampung orang panggil ketuban tu amnian. Bendalih amnian ke cikgu? Betul Hana. Kalau bahasa kita panggil biasanya air ketuban lah. Okay. Itu yang bertindak sebagai cushion kita, dia pegang kita dekat dalam tu. Kalau air ketuban kurang, dia akan menjadi bahaya kepada baby. Okay. Okay. Alright. Seterusnya nombor 4. Dekat luar ni apa yang memegang segala-galanya ni? Dekat mana tempat kita menempel tadi? Dinding uterus. Ya, betul. Baguslah. Bagus. Okay, nombor 5. Tali pusat. Tali pusat. Yeay. Tali pusat. Mudah je kan sebenarnya sains ni. Cikgu ajar faham. Bagus. Okay, nombor 6 last sekali. Apa lagi yang tak ada? Placenta. Placenta. Okay. Alright. So, ini adalah aktiviti yang untuk isi tempat kosong dan semuanya betul. Alhamdulillah. Kita buat sama-sama. Okay. Alright. So, next. Dah penutup dah. Sekejap je ya. Dah habis dah satu topik. Okay, so boleh tak korang semua tengok dekat slide tu and tekan refleksi hari ini. Okay. So, kita Dekat boleh WhatsApp pergi. ke cikgu? Ya, dekat WhatsApp yang saya bagi. Sama je link tadi. Okay, keluar macam ni tak? Keluar, okey cikgu. Okay, keluar tak whiteboard ni? Keluar Keluar. Okay. So setelah segala informasi yang anda semua dah serap, hadam kan hari ni dan kita dah buat banyak aktiviti tadi kan? Banyak. So boleh tak kita buat quick recap untuk kita tengok apa pemahaman semualah yang dapat daripada kita punya pembelajaran pada hari ini. Okay. Boleh tak saya nak minta Yasmin? Saya cikgu. Okey, cuba Min buat nombor 1 ni, iaitu ceritakan proses persenyawaan dan penempelan embrio. Sekejap ya Secara cikgu. ringkas je. Saya cuba ya cikgu. Kalau Okey. salah betulkan Baik. Mula-mula ovum tu akan pergi dekat tube fallopian tu. Lepas tu sperma akan masuk. Bila berlaku persetubuhan, sperma tu akan masuk melalui bahagian wanita tu. Lepas tu masuk, dia lari-lari, dia berenang, masuk sampai jumpa ovum dekat tube tu. Betul tak cikgu? Betul. So, bila dah jumpa, dia akan jadi zygote. Lepas tu bila dia jadi zygote, dia pergi dekat uterus. Lepas tu dia menempel dekat uterus, jadi embrio. Okey. Kalau saya boleh bagi markah, saya bagi 10 kat Min. Wah, terima kasih cikgu. Okey, cuma satu, bahagian wanita tu kita panggil faraj. Itu saja. Okay. Alright, thank you Min. Okey, seterusnya saya nak minta Fahar. Fahar boleh tak ceritakan perkembangan daripada zygote, pergi embrio, pergi fetus, pergi bayi. Yang macam kita buat aktiviti padan tadi tu. Okey, boleh cikgu saya cuba ya. Okey. Okey, untuk minggu pertama sampai ke-4, embrio akan membentuk ekor yang kecil, iaitu akan mula terbentuk tangan dan kaki, mula terbentuk pada minggu 1 dan 4. Pada minggu ke-9, hidung, telinga dan jari akan kelihatan. Dan pada minggu 10 ke 19, embrio akan terlihat seperti bayi. Tetapi embrio kini telah dipanggil fetus. Okey. Untuk minggu 20 ke 37, fetus akan semakin kelihatan menyerupai bayi. Minggu yang ke-38 ke 40, fetus 80. Okey. 38 dan 40 cikgu, saya minta maaf. Okey. Tak apa.
Okey. Pada minggu 38 dan 40 hingga 40, fetus terbentuk dengan lengkap, which is fetus tu dah mula kelihatan seperti bayi yang boleh dilahirkan. Okey, terima kasih Faham. Betul-betul. Sama. Okey, jadi seterusnya boleh tak saya nak minta Hana untuk bagi kepentingan dan fungsi plasenta, tali pusat dengan dinding uterus. Boleh? Just a quick Okay. recap. Alright, okay. Untuk dinding uterus tu tempat embrio menempel kan cikgu kan? Betul. Betul. Lepas tu kalau dinding uterus tu menempel lah, tu senang kerja dia. Kalau plasenta tu tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, lepas tu darah ibu tu kan, betul tak? Ke salah? Betul-betul, semua sekali. Nutrien dan sebagainya lah. Okey, last sekali yang tali pusat tu tempat untuk hubungkan kita dengan plasenta. Lepas tu dia tempat salur darah dalam tiub untuk angkut darah lah. Terima kasih Hana. Bagus. Okay. Right. So last kali saya nak minta Ifa lah. Ifa, boleh tak cerita sikit apa amnion dengan fungsi dia dengan bendali ni? Saya cuba ya cikgu. Apa yang saya faham, amnion ni adalah satu selaput nipis yang kat luar tu kan. Dia untuk melindungi fetus. Lepas tu kalau bendali amnion tu dia kalau bahasa Melayu kita air ketuban. Kan? Air ketuban tu dia untuk menyerap hentakan. Dia berfungsi sebagai cushion lah kan. Okay, betul. Itu Dia je lah ya. Ya, betul. Bagus Ifa. Dia act sebagai cushion. Jadi gegaran ke ataupun benda-benda yang tak will harm the baby tu dia akan tapis. Okay? Right. Terima kasih. Okay. Untuk last kali lah sebelum saya bagi homework. Ada homework, jangan risau. Okay. Ada lagi. Cikgu tak Tapi bagi homework bertenang saya ya. menarik. Homework saya menarik. Homework saya pun awak main game, jangan risau. Okay. Boleh tak saya nak minta semua setiap seorang daripada awak untuk tulis kat sini apa komen awak tentang pembelajaran hari ini, apa yang seronok ataupun macam kata ada benda penambahbaikan ke yang perlu dibuat. Maksudnya contohlah aktiviti tadi susah sangat lah cikgu, saya pening. Boleh. Cerita je kat situ so that nanti dalam pembelajaran seterusnya kita boleh perbaiki. Kita tunggu Faham. Okay, Ifa tulis menarik. Cikgu happy go lucky. Alhamdulillah. Okay. Ini semua untuk awak lebih faham lah. Kalau saya garang-garang nanti, semua tak nak belajar sains, betul tak? Sebab susah. Okay. Betul cikgu. Okay, Hana pula cakap suka kelas hari ni, tak hardcore, banyak main. Faham pun cikgu. Okay. Right. Lebih baik kita main sambil main dan kita dapat ilmu, betul? Okay. Betul. Sebab kalau saya cerita je, dia dah jadi macam subjek sejarah. Dia tak seronok dah. Okay, Cikgu Diba pandai mengajar. Saya faham. Terima kasih, faham. Okay, last kali Min cakap suka ada video lebih faham. Betul? Okay, ada orang yang macam dia lebih kepada visual kan. Dia kena tengok untuk dia lebih faham. Jadi kita cubalah untuk praktikkan semua method-method tu. Okay, right. Terima kasih anak-anak. Jadi untuk homework pada hari ini, cikgu dah sediakan game dekat sini. Jadi awak tak perlu buat dalam kelas, awak boleh main dekat rumah and then awak just screenshot kepada saya dan hantar dalam group apa markah yang awak dapat. Boleh? Okey cikgu. Itu sahaja homework pada hari ini. Okay? Alright. Okay, terima kasih cikgu semua. bagi link ke? Nanti saya bagi link dekat dalam group kita. Nanti awak dah main tu awak boleh hantar screenshot lah. Okay? Okey. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Cikgu. cikgu. Bye. Bye.